dan Sri yang dipetul. Kita tahu bahawa transaksi ini dikenakan charge 1%. Dan saya nak tanya kepada Yang Menteri, mengapakah 1% ni? Sebab 1% ni mencecah 150 juta ringgit. Dan mengapakah program ini diberikan kepada satu yayasan, kepada pihak ketiga, tapi bukan untuk dilaksanakan oleh agensi kerajaan? Seperti yang disyorkan ataupun diutarakan dalam kebetulan hari ini penyata jawatankuasa pilihan perdagangan dalam negeri, keusahawanan, kos sara hidup dan pertanian. Dan dia sebenarnya mekanisme sekarang bukan sahaja telah menghalang sebahagian besar daripada peniaga-peniaga kecil, terutamanya penjaja-penjaja kecil yang ingin menyertai program ini, malah perniagaan mereka terjejas, di mana penerima MySara ni mereka pergi berbelanja di kedai-kedai rakan niaga dalam komuniti mereka. Jadi soalan saya, adakah kerajaan bersedia untuk memberikan bantuan secara terus seperti yang dibuat pada tahun 2019-2020, di mana bantuan itu diberikan melalui e-wallet dan rakyat bebas membelanja di mana-mana saja kedai-kedai di dalam komuniti mereka dan memberikan manfaat secara terus kepada peniaga-peniaga mikro terutamanya seperti penjaja, seperti di pasar-pasar di dalam komuniti. Dengan ini saya rasa dia lebih membantu merancatkan ekonomi setempat. Kementerian Kewangan akan mempertimbangkan apa yang dicadangkan oleh jawatankuasa. Ini maklum balas yang penting. Dari segi e-wallet, mungkin e-wallet tidak dikira sebagai pendekatan yang sesuai kerana dia terlalu terbuka kepada semua perbelanjaan. Tapi di antara e-wallet dan mekanisme buat setakat ni, mungkin ada jalan tengah yang kita boleh cuba.